make experiment. Jadi anda boleh baca di sini. Dan seterusnya kita ada manipulative skill, kemahiran manipulatif. Kemahiran manipulatif ini merujuk kepada kemahiran murid-murid itu mengendalikan peralatan makmal. Bika nak handle macam mana, thermometer nak handle macam mana, silinder penyukat macam mana, semuanya diterangkan kat sini. Ini pun kita kena ajar budak-budak tentang kemahiran manipulatif. Dan akhir sekali ialah kita merujuk kepada kemahiran berfikir. Kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif, mencirikan macam mana kita nak membanding dan membeza, to compare, kan, to compare apa semua ni, mencirikan, to give characteristic, mengumpul dan mengelaskan, to classify and to collect, membuat rutan, to make sequence, daripada kecil ke besar, besar ke kecil, lebih kurang macam tu lah kan. Menyusun mengikut keutamaan, according to priority, to prioritize, menganalisis. Ini antara yang paling susah sekali murid nak faham kat sini, menganalisis, to analisis. Tapi by hook by crook kita kena dedahkan juga murid dengan analisis ni. Mengesan kecenderungan, mengesan pandangan atau pendapat, mengesan pandangan atau pendapat yang berpihak kepada atau menentang suatu. Dan to menilai, to evaluate, membuat pertimbangan dan membuat kesimpulan. Apa yang kita boleh buat kesimpulan daripada satu peristiwa yang berkaitan dengan sains. Ini semua masuk dalam kemahiran berfikir. Kita akan train mereka untuk berfikir pula macam mana. Tadi tu skill kan, yang tadi tu kemahiran, yang ni pula kemahiran berfikir. Yang tu dua benda yang berbeza. Kemahiran tadi yang saya secara kritis, yang ni pula secara kreatif. Anda boleh baca sendiri. Menjana idea, menghubungkan inference, to predict, mengitlakkan, membuat gambaran mental view, mensintesiskan, how to synthesize, membuat hipotesis, membuat analogi. Analogi ni paling saya suka sekarang, analogi ni. Macam mana kita nak menerangkan konsep yang payah tu kepada murid dengan ayat yang senang. Tu salah satu bakat yang anda kena belajar tu, yang kena ada asas. Macam mana kita nak menerangkan sesuatu yang payah tu kepada murid supaya ia kelihatan senang, mudah difahami. Tu membuat analogi. Dan mereka cipta. Ini satu lagi yang saya suka. Mereka cipta. Kita aruhkan pemikiran murid tu supaya mereka boleh buat benda, reka benda kan. Okey, strategi berfikir pula kita ada mengkonsep. Tengok, saya pun dah tersasul lagi. Mengkonsepsikan, membuat keputusan, menyelesaikan masalah. Ini semua dah masuk dalam high order thinking, HOT, hot, high order thinking, pemikiran aras tinggi. Okey, anda boleh lihat sendirilah, boleh explore sendiri. Anda download benda ni, baca, hadamkan, digest dan gulak. Semuanya dah ada. Semua benda sebenarnya dah ada. Cuma anda nak guna atau tidak. Okey, hampir terlupa ada satu lagi, iaitu sikap saintifik dan nilai murni. Macam mana kita nak mengajar tu, dalam masa mengajar tu kita nak tanam sikap saintifik dan nilai murni. Semua ada kat sini. Menghargai sumbangan sains teknologi, bekerjasama, sistematik, sifat objektif, kritis dan analitis. Ini semua masuk sekali. Okey, boleh baca sendiri dan boleh faham sendiri. Bendanya taklah susah sangat. Semuanya ada kat sini, cuma menunggu masa untuk dibaca oleh anda saja, untuk didigestkan, dihadam oleh anda. Okey, sekian, terima kasih.